tak bagus lah untuk keselamatan kita. Terima kasih. Tapi muka kau dah rapat je. Kita wrapping dia punya perigi. So yang ni kali bagi dia ketat je. Yang ni yang ketiga. Okey, lepas tu kita balut dia. Kita nak bagi dia ke kiri, ke kanan. Tak bagus lah untuk keselamatan kita. Okey. Yang ni kita tarik untuk bahagian dia punya bawah. Macam ni. Ni. Yang ni kita berapa banyak kali korang nak bagi tebal. Bagi dia tebal. Kalau saya akan saya perhatilah. Sebab kenapa aku cepat pening lah sekarang. Dah kuku lagi sikit kan. Hantar dekat Johor. Yang ni pun sama juga. Kita nak bagi dia. Okay. Lepas tu ni. Kalau je clear apron dekat bawah sampai depan rumah Langkawi lah. Muka kosong sah. Dah siap wrapping motor ni. Kalau korang berminat boleh klik apron dekat bawah. Okay, bye.